Kau fikir aku jahat sangat? Kau fikir aku buat semua ni suka-suka? Kau tahu tak apa jadi kat aku? Aku terpaksa. Tadi kau kerja dengan aku? Aku tengok kau pun macam ada skill je. Kerja dengan apa? Ha? Ya betul. Betul, takkan aku nak main-main. Kau nampak address ni? Aku nak kau pergi kat blok ni. Kau lock gate dulu. Ya betul bang. Betul lah. Kau kan kerja dengan aku sekarang. Tapi maaf bang, bukan saya nak kurang ajar. Ni macam kerja along je. Dek. Duit tadi abang bagi mana? Dengan mak lah. Kenapa? Tak apa. Kau fikir aku suka ke buat ni semua? Setiap kali aku buat benda-benda ni, aku teringat muka mak dengan ayah. Cam, duit aku mana? Tak ada bang. Tak ada? Saya buat. So macam mana kau kerja dengan aku? Kan senang macam gitu. Dari tadi kalau kau macam gini, senang, simple. Betul? Kau don't worry, the rest aku bagi kau. Sekarang kau lah. Kau tahu tak? Apa takutnya aku bila aku buat ni semua? Setiap malam aku fikirkan benda ni. Aku stres tau. Kau tahu tak, bila aku tengok keadaan ayah, aku rasa macam aku terpaksa. Aku terpaksa buat ni semua. Sebab tanggungjawab tu kat aku. Sebab aku abang kau. Bang, Yan minta maaf. Yan tak tahu ni semua. Mungkin sebab Yan masih sekolah. Tapi Yan rasa abang sepatutnya bilang ni semua kat mak. Abang rasa belum masa dia lagi lah, Yan. Faham? Tapi abang pun kena tahu juga apa yang mak dengan Yan lalui bila abang tak ada. Selama ni kan ayah dengan abang yang tanggung kita semua. Bila ayah sakit, abang yang tolong kita semua. Bila abang tak ada, mak yang tanggung kita semua tau. Mak dengan Yan je. Apa kerja mak kena buat? Abang pun kena faham mak ni situation. Abang tahu tak, bila abang masuk dalam, hidup kita huru-hara tau. Mak terpaksa ambil part time job untuk tanggung ayah. Yan tengok mak pun Yan sedih. Jadi lepas sekolah, Yan pergilah tolong mak. Selepas ayah meninggal, Yan selalu nampak mak termenung. Yan rasa mak stres tu. Jadi Yan selalu ada dengan mak to make sure she's okay. Jadi mak hilang dua orang yang dia sayang. Abang minta maaf, Yan. Abang tak perasan selama abang kat dalam, korang hidup susah macam ni. Yan rasa abang sepatutnya berbual dengan mak. Nanti sekejap. Kasih keadaan settle dulu. Terima kasih, Yan. Kongsi dengan abang semua ni. Okey lah abang. Kalau gitu, Yan balik dulu. Yan nak check dengan mak dulu. Mak okey ke tak? Abang relax dulu lah. Yan ada duit sikit ni. Yan. Abang beli kopi ke, makan ke, Tak payah. abang ambil je. Yan masih ada duit. Abang ambil je. Abang belum makan lagi. Okey? Terima kasih, Yan. Yan jumpa abang lagi.
mak baru pergi kerja? Mak okey? Okey lah. Yan, abang nak cakap terima kasih sebab berbual dengan abang tadi. Abang minta maaf pasal abang marah kat Yan tadi. Pasal abang dengan mak, bagi masa sikit lah. Nanti abang settle dengan mak sendiri. Siang Narin kau bangun, tak pergi sekolah ke? Nanti sekolah, Mak. Ni nak habiskan kerja sekolah. Kau tak mandi lagi ke? Nanti, Mak. Ni Mak nak pergi mana ni? Mak nak kerja. Dah lah, Mak pergi dulu lah. Okey. Dah, pergi mandi dulu lah. Abang. Saya nak bangun. Abang nak cari kerja. Kerja? Cari kerja apa sih? Apa-apa kerja abang boleh buat lah. Okeylah. Abang mandi dulu. Aku masih ingat lagi hari pertama aku cari kerja. Aku rasa gairah. Tapi sebenarnya aku takut. Aku tak pasti kalau mereka akan terima aku. Semua tempat yang aku pergi akan tanya sama benda. Apa pelajaran paling tinggi aku dan adakah aku ni seorang banduan. Bila diorang tanya aku soalan ni, aku rasa malu. Tapi aku kena terima yang itu hakikatnya. Walau bagaimanapun, aku tak boleh putus asa. Sebab aku buat semua ni untuk keluarga aku. Abang. Yan, abang nak berbual dengan kau sekejap boleh? Boleh, bang? Kenapa, bang? Semua kerja abang apply tak dapat. Semua kena reject. Reject? Kenapa pula ni, bang? Yelah, abang kan tak ada pelajaran. Lagipun abang kan bekas banduan. Siapa nak ambil abang? Bang, tak mau give up lah. Ni baru 1 hari. Belum lagi 1 hari. Baru tadi pagi abang try to apply. Abang tak mau give up, okay? Singapore kan banyak opportunities. Tak apalah, bang. Abang rehat dulu. Nanti petang-petang atau besok-besok abang try lagi. Okay? Tak mau give up lah. Ni pun yang nak pergi sekolah. Yang nak exam Bila exam? Coming soon ni. Okay lah Yan, all the best. Belajar betul-betul. Boleh, abang. Okay. Yan jalan dulu. Yan, apa kau? Termenung dari tadi. Kenapa ni? Sorry. Aku ada hal sikit lah kat rumah. Kenapa? Abang aku, dia baru keluar. Okay, Lepas tu, dia tak boleh cari kerja lah. cari kerja. So far dia apply kat mana? Dia belum pergi apply pun. Dia pergi door to door, ketuk-ketuk pintu, berbual dengan owner. Door to door, Yan. Pintu ke pintu. Yan, zaman sekarang mana ada orang buat door to door cari kerja, Yan. Orang door to door hantar flyer je. Tak ada macam inilah. Aku tadi tak silap aku ada nampak di satu website. Kan dia macam tak silap aku. Ni. Dia
mycareerfuture.gov.sg. Jadi kalau abang kau nak cari kerja, dekat sini ada. So dia ada macam-macam kerja ikut kelayakan dan pendidikan abang kau. Tapi kalau abang kau pun nak tingkatkan pelajaran ke, nak sambung belajar balik, dia pun ada myskillfuture.gov.sg. Kita kat Singapura kan. Singapura ni banyak opportunity. So kau tak ada risau. Tahu, tapi abang aku tak ada duit. Itu yang kau risau kan? Tak payah, kau relax je. Sebab government Singapura ni kasih duit dekat SkillsFuture tu. Jadi dia boleh tengok apa courses yang ada. Kat situ dia boleh pakai kredit yang government dah bagi untuk sambung belajar ataupun upgrade skill. Jadi apa kata kau pergi Google ni, kau search yang kerja ataupun yang belajar masa tu abang kau. Mana satu website dia? Okay, kalau yang kerja is mycareerfuture.gov.sg. Kalau nak belajar is myskillsfuture.gov.sg. Ni betul ke? Ni yang kerja. So kalau kau isi, sini ada link. Sini, okey. Yang ni yang belajar. Oh. Yes, kau tengok kan ada banyak macam-macam. sih course. Ada banyak course kan. Jadi kau tanya abang kau, mana satu dia nak, mana satu dia minat. Lepas tu dari situ, dia boleh upgrade skill dan dia boleh apply kerja dekat tu website. Tak apalah. Sekarang kau tolong aku ni question 15. Ini lagi penting. Kamu sini. Okey. So, Mana yang ni? yes, ni lama ni kan. So this website boleh cari banyak kerja, banyak opportunities abang. And best part, boleh pakai SkillsFuture. Saya faham kalau saya tak dapat kerja ni, cik. Sebab memang bukan senang untuk bekas banduan macam saya dapat kerja. Oh, awak tak nak ke? Tak nak saya Eh, cancel? tak. Ha. Saya nak. Awak nak? Besok saya boleh. Tak, nari saya boleh. Banyaknya abang. Buat apa ni? Kau tolong abang ya. Duit ni kau bagi dekat mak. Abang, ni banyak sangat ni abang.